Hari ini tujuan kita hanya nak menyampaikan penghargaan, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Saya ikut amanah ini dan rasa sangat syukur kerana ada pasukan yang tunjukkan iltizam dan komitmen yang luar biasa. Dari sekecil-kecilnya, kota yang boleh dibersihkan, maknanya tukang cuci, seni, budaya yang dipersembahkan dengan begitu menarik, mempersonakan, maknanya kementerian, jabatan, anak dan PDRM, KPN yang tunjukkan prestasi luar biasa mengendali tanpa satu insiden yang mengganggu kita. Custom, immigration, pasukan kawalan, semuanya, swasta dan lain-lain lah. Tapi saya nak senaraikan, maknanya ya tugas memang berat, tapi saya rasa ringan sekali bila lihat umpamanya rakan-rakan selesai taklimat 11:30 malam, jam 12 tercegat lagi pasukan keselamatan, pegawai-pegawai dari Kementerian Luar, dari MITI, dari MOTEK, tak sebut kementerian-kementerian lain, kecil hati lah, semua lah, tak kira masa, tak ada nampak lelah dan letih. Kerana apa? Kerana khidmat mereka lillahi ta'ala, mengangkat nama baik negara kita tercinta.